Kita baca dulu kitab Duratul Iman. Kita dah sampai pada rukun iman yang kelima. Kita dah baca dah mukadimah kan sikit, sampai ke pengertian Al-Barzakh tu, muka surat 58. Jadi rukun iman kelima ni beriman pada hari akhirat. Hari akhirat ni pasti akan datang. Cuma waktu dan ketikanya, tarikhnya tak diberitahu oleh Allah. Melainkan dalam hadis sebut berlaku pada hari Jumaat. Cumanya apa hari kiamat Allah menghancurkan segala langit dan bumi ni, yang wujud hanya bumi akhirat saja tu. Pada ketika tu 100 tahun sebelum dikiamatkan tu, Allah dah matikan orang-orang beriman. Jadi pada ketika kiamat tu tak ada langsung orang beriman langsung. Sehingga kan Nabi kata di tanah Arab tu orang Arab akan menyembah balik Lata dan Uzza, patung-patung masih akan disembah balik. Jadi manusia pada ketika itu tidak ada yang beriman, walaupun terlintas kalimah Allah pun tidak ada dalam hati. Ketika itu manusia kembali sembah patung dan sebagainya. Islam tu pun tak terlintas ada agama Islam. Dah habis. Dalam lingkungan 100 tahun kata para ulama, orang beriman akan dimatikan. 100 tahun lingkungan sebelum kiamat lah. Jadi akan datang orang, kalau anda kata seorang yang beriman tu, walaupun sebesar zarah dia pun iman dia, ada iman. Dia duduk dalam lubang-lubang gua ke ataupun lubang-lubang tanah mana ke, dia tengah duduk situ, tiba-tiba datang angin rihul lain, angin yang lembut, yang sejuk kan, datang kat dia. Dia macam tidur macam tu. Segarnya angin ni, mati macam tu. Yang boleh cabut dalam keadaan macam tu. Itu orang beriman lah. Habis orang beriman tak ada lagi. Yang ketika kiamat tu semua orang tak beriman. Itu berkait dengan hari akhirat. Baik, pengertian Al-Barzakh. Barzakh ni dia satu penghadang lah. Dia duduk di situ macam transit. Nak balik ke dunia pun tak boleh, nak pergi ke akhirat pun tak boleh. Dia duduk di situ. Tempat dia, rupa dia, Allah alam macam mana. Jadi Al-Barzakh pada bahasa dipanggil ataupun tabir ataupun tembok kan. Al-Barzakh ni tabir ataupun dinding ataupun penghalang antara dua suatu. Alam akhirat, alam dunia dia tak boleh. Makna daripadanya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam Al-Quran, marajal baharaini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir kan. Maksudnya satu laut masin ke, satu laut tawar, tapi tak bercampur. Dia duduk sebelah-sebelah, tak bercampur pun. Marajal baharain ada di banyak tempat. Kalau campur, kita letak, nak buat macam ni tak boleh. Kita letak air masin, air garam kan, kita letak air tawar, campur habis. Tapi Allah Maha Kuasa buat dia bersatu. Jadi marajal baharaini yaltaqiyan. Allah jadikan dua lautan ni duduk sekali tapi tak bercampur pun. Bainahuma barzakhun, barzakh, kata barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi antara kedua tu ada barzakh yang menghalang. Seumpama. Macam ada penghalang lah. Contoh kalau kita nak halang, kita kena letak benda. Satu benda kan. Sini air tawar, sini air masin. Baru boleh. Umpama macam tu. Seumpama ada barzakh, ada penghalang di situ. Tapi subhanallah, Allah Maha Kuasa. Jadi antara keduanya ada bainahuma barzakhun la yabghi. Maksudnya dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudiannya bertemu tapi tak bercampur. Antara keduanya ada batas. Seumpamanya ada batas penghalang di antara keduanya.
yang tidak dilampaui masing-masing, tak bercampur pun. Itu salah satu tanda pada kekuasaan Allah. Itu kita melihat satu benda alam, kita di situ di alam tu, itu orang kata makrifah tu. Dia tengok pada alam, dia nampak Allah. Dia tu kata ahli tasawuf kan. Aku melihat pada sesuatu, aku melihat Allah. Bukan dia melihat pada hakikat tu, melihat kesan-kesan perbuatan Allah. Itu maksud dia. Dia tengok laut tak bercampur, subhanallah. Maha kuasa Allah yang menjadikan. Dan makhluk kita lemah. Ini bukti wujudnya Allah, wujudnya Tuhan. Manusia takkan boleh buat, makhluk takkan boleh buat. Ini satu bukti wujudnya. Sifat wujud Allah tu, wujud Tuhan. Kita kena berfikir kan. Fikir. Baru mata hati kita cerah. Kalau tidak, mata hati kita duduk gelap kan. Jadi kita kena tengok. Itu tanda orang makrifah pada Allah. Tu kata macam mana orang makrifah. Makrifah tengok pada alam. Dia tengok pokok. Sehingga kepada sampai peringkat dia dah sampai peringkat fana orang panggil kan. Macam gila lah, macam gila. Tapi dia tak gila. Dia macam orang gila. Dia tengok pokok, dia kata tu Allah. Tengok dia Allah. Itu Allah. Allah tu maksudnya dia melihat perbuatan Allah itu. Lihat pada isi pun banyak kita boleh nampak Allah. Dan nampak pandangan. Betul, ada kata-kata, ada setengah ulama kata apa man arifa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, faqad arifa rabbahu, maka dia sesungguhnya telah kenal Tuhan diri dia. Kalau tak tengok pada tempat lain pun, tengok diri kita pun nampak kejadian kita ni asal daripada tak ada. Kemudian ada, kita berfikir benda-benda daripada situ. Daripada situ kita boleh keluar apa macam-macam dalil tentang Allah dari diri kita, kalau kita akan bagi kita kenal. Bagi manusia kafir ni, dia malam kita bernafas, tak, apa dia fikir, siapa yang bagi dia nafas sana. Itu semua tu kita fikir pada nampak, kita nampak lah benda tu kan. Tapi kan saya kata Tuhan ni, kalau dia cari dia, dia tahu tak yang Tuhan dia, my God dia bagi kemudahan kat dia. Tapi tengok macam orang kafir kan, dia sebut my God. Tuhan. Dia tahu Tuhan mana pun dia pun tak tahu. Dia tahu mana Tuhan. Tengok kan. Surah ulama sebut man arifa nafsahu okey, siapa yang kenal akan dirinya ni, faqad arifa rabbahu, maka demi sesungguhnya telah kenal ia akan Tuhannya. Siapa? Man arifa, dari bawah. Man arifa, siapa yang kenal nafsahu akan dirinya, faqad arifa, maka demi sesungguhnya telah kenal ia rabbahu, akan Tuhannya. Ini kata-kata ulama. Ada setengah kata hadis, tapi ulama dalam kitab hadis tak ada. Dalam kitab tasawuf, ulama tasawuf kata ini hadis.
Sebab hadis yang dapat melalui ilham kan. Di para ulama tasawuf dia diterima hadis sebagai dapat daripada ilham ke daripada mimpi ke dikir hadis. Tapi dia nak tanya kita hadis tak ada. Apa? Rata orang akan Tuhan yang rata. Rabb pada atas. Rata. Dia ada sambungan lagi. Tengok. Tulis dulu. Man arifa nafsahu. Satu kalam yang kita boleh jadikan pedoman lah, pedoman kan. Antara sekurang-kurangnya kita kalau tak perhati keliling pun kita belajar kat sini dulu. Daripada sini Allah akan buka kita pintu-pintu tengok pada benda lain. Tengok diri kita dulu. Daripada tak ada, lepas tu dalam alam roh kan. Kita bermula pada alam roh, lepas tu masuk pada alam, daripada jadi apa, daripada nutfah air mani, kemudian jadi segumpal darah, segumpal daging, lepas tu dibalut tulang-tulang, duduk dalam alam kandungan tu. Kita fikir semua sampailah sekarang lah. Seterusnya semua pemadam dah. Ada satu lagi ayat yang sama ni atas, sama. Man arifa nafsahu. Satu lagi. Tak cantik. Faqad kenapa fa tu pelik faqad halaka. Bukan halaka. Faqad 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 halaka nafsahu. Halaka, maka demi sesungguhnya, ini faqad maksudnya menekan, maka demi sesungguhnya, pasti kita boleh kata pastilah, maka demi sesungguhnya halaka ni binasa diri lah, hancur diri, binasa, hancur. Binasa manusia. Sekejap. Binasa, hancurlah. Hancurlah akan diri. Ataupun hancur diri boleh lah. Man arifa nafsahu, siapa-siapa yang kenal diri dia, betul-betul kenal. Tadi asalnya mengenal diri dia tu faqad arafa rabbahu, dia telah kenal Tuhan dia, memang dia kenal sebenar-benar kenal. Ini pun sama, siapa yang kenal akan diri ni, faqad demi sungguhnya halaka, telah binasalah, hancurlah akan nafsahu dirinya. Maksudnya dia tak nampak diri dia dah, dia nampak semua yang ada pada dia tu, diri dia tu, kita ambil diri kita lah, tak ada kuasa apa. Tu maksud hancur diri tu, binasa diri. Maksudnya dia tak nampak diri, sifat keakuan dia tu, sifat diri tak ada, pengakuan, sifat pengaku diri semua, akulah yang pandainya, akulah yang ada ilmunya,
Akulah yang tu, akulah yang ni. Tak ada aku, tak maksud binasa diri tu. Sebab dia dah kenal diri. Dia kata Tuhan dia semua yang berkuasa. So dia Tuhan yang bagi aku rezeki. Tuhan, aku ni hanya usaha ikhtiar pergi ambil, pergi buat dia. Dia yang bagi aku rezeki. Lepas tu perbuatan kita tu perbuatan dia juga. Dan Allah sebut apa, Allah jadikan perbuatan kita dan juga Allah jadikan diri kita dan juga perbuatan kita. Apa yang kena dirinya. Ini sambungan dari tadi lah. Akan Tuhannya. Dan dia materinya sebenarnya hancurlah. Okey. Okey. Betul ya. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi marajal bahraini wa huwa alladhi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza malhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan hijran mahjura. Maksudnya, dan dialah yang membiarkan, Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan dua lautan mengalir, mengalir bahra ini, mengalir sebelah-sebelah kan. Tak bercampur pun. Yang satu ni tawar, yang satu ni satu lagi tawar, satu lagi masin kan. Di Langkawi kan, di Tasik dan Binting tu, Yang penting memang belah luar tu panas masin, ada air mengalir tak di lubang, tapi dalam contoh macam kita sini pun sama, semua sungai kita tu. Sungai tu kan tawar, mengalir ke laut tu. Tak laut. Orang cakap kuala tu kan. Dia kan air sungai kan tawar. Air laut kan masin. Sama juga dekat kita sini semua boleh tengok tu kan. Air masin, tak payah tengok kan sampai luar negeri tu kan, sampai nampak sangat. Ini pun sama, air air tawar kita warna keruh tu, sungai tu. Masuk ke laut dia warna lain lah. Nampak di situ kan. tu orang cakap banyak buaya kat situ kan. Orang cakap Yalah kat payah. buaya. Payah. Masin tu kan. Okey. Jadi Allah yang jadikan, Allah Maha Kuasa menjadikan dua lautan, dua air lah, jenis air, satu sungai, satu tawar, satu lagi masin, duduk sebelah-sebelah, tak bercampur pun. Tu Allah Maha Kuasa. Dan dia jadikan antara keduanya dinding. Dia akan jadikan barzakh atau penghalang. Penghalang yang Allah Maha Kuasa jadikan, tanpa penghalang yang tanpa penghalang. Jadi kita perlu, makhluk ni perlu kepada alat untuk nak menghalang satu benda. Tapi Allah menghalang, tanpa penghalang pun Allah boleh halang. Sifat kudrat Allah tu kan. Jadi ke antara kedua dinding barzakh tu, perkataan dia nak tunjuk perkataan barzakh. Barzakh dan batas yang menghalangi. Jadi barzakh ni satu dinding lah, satu hijab ataupun satu penghalang untuk menghalang ahli kubur ataupun orang yang duduk di alam kubur tu sementara menunggu hari dibangkitkan tu, dihisap. Dia akan duduk di situ, transit. Jadi ada penghalang, dia tak boleh nak pergi ke balik ke dunia pun tak boleh. Ada orang kata balik lepas mati boleh balik ke rumah tu, tak ada. Ini dalil ni barzakh, dia tak boleh pergi dah, duduk situ je. Dalam bazar juga kan. Dalam Alam Yang mana yang mati kafir dia pun dia nak balik cerita, bukan agama kita yang kita duk buat selama tak betul. Agama Islam yang betul, dia nak balik bagi tahu, tak boleh. Orang beriman pun sama dengan orang Islam pun. Rupanya aku dulu sayang agama lahir agama Islam, tapi lepas tu kemudian keluar pada Islam lah, contoh kan. Nak balik bagi tahu kat anak beranak pun tak boleh lah. Tak boleh bagi tahu lah. menyesal Menyesal dia seorang orang. Al-barzakh pada syarak ialah sesuatu yang berlaku antara mati dan hari kiamat. Dia dah mati duduk situ, hari kiamat jadi duduk tengah-tengah. Atau sesuatu yang berlaku antara dunia dan akhirat. Maka ahli al-barzakh tiada mereka itu bersama dengan ahli dunia
yang hidup, makan dan minum. Tak hidup lagi dah. Dia nampak Jadi kita boleh berhubung lagi dengan orang di alam barzah ni melalui roh kita lah. Bila kita dah tidur, roh kita keluar. Tu ada setengah tu jumpa mak bapak kita yang dah meninggal. Itu kita pergi ke situ lah tu. Roh kita boleh pergi. Jasad kita tak boleh pergi. Tiada juga bersama dengan ahli akhirat. Duduk di situ. Orang ahli barzah ni nak hidup tidur makan sekali dengan orang ahli dunia pun tak boleh. Nak duduk dengan ahli akhirat kat surga ke duduk dengan bidadari ke apa, malaikat pun tak boleh. Duduk di situ. Tempat transit. Akhirat masih tak wujud lagi kan? Akhirat belum. Belum. Alam akhirat tu belum. Dan ini ada yang bersama juga dengan ahli akhirat. Syukur macam Cuma segala kelengkapan akhirat tu dah ada. Surga, neraka dan lain-lain. Semua ada. Cuma dia nak pergi ke situ tak boleh. Okey. Dan juga tiada juga bersama ahli akhirat yang diberi pembalasan dan ganjaran. Belum dapat ganjaran, belum dapat azab lagi. Atau amalan mereka sama ada syurga ataupun neraka. Tapi azab kubur tu ada. Azab kubur tu ada bagi orang masa ada. Jadi rupa macam mana, hakikat rupa macam mana barzakh tu masing-masing kita tengok besok lah macam mana rupa ni. Sesungguhnya telah maklum kepada kita tentang keadaan dan suasana al-barzakh tu dengan 3 perkara. Ini maklum, kita maklum lah, sabit daripada Nabi bagi tahu dalam hadis ke dalam Quran. Yang pertama ada himpitan kubur. Himpitan kubur ni bukan yang kita nampak. Yang kita nampak, kita tengok, kita masuk tanah perkuburan. Ini masih dunia lagi. Belum barzakh tu, bukan barzakh tu. Bukan barzakh. Kita masuk, kita tengok tanah perkuburan tu, bukan barzakh. Oh, yang tanah himpit dia tu bukan himpitan ni ya? Himpitan di alam barzakh. Maksud alam barzakh ni dia bukan alam, dia dah masuk gerbang akhirat dia dah masuk dah. Macam contoh kita dah masuk satu kota, kita masuk gerbang dia dah. Tapi kita belum sampai di kota dia lagi. Ibarat macam ni lah. Barzakh ni umpama kita dah lepas gerbang akhirat tu. Tapi kota akhirat tu, syurga, neraka, balasan, timbang semua pun tak sampai. Kita hanya duduk di situ je. Tapi kita dah masuk gerbang akhirat tu. Jadi yang kita nampak tanah perkuburan tu dunia. Lepas tu orang korek lubang, oh dia ni nak masuk lagi, simpulan nak masuk sini, itu pun dunia lagi. Bukan barzakh. Lepas tu nanti orang bawa mayat turun ke dia tidur ke situ, masuk dalam liang, itu pun dunia lagi. Yang kita nampak semua berkaitan dengan kubur dan orang yang kita nampak dimasukkan tu semua tu dunia. Dia tu akan duduk, dia sendiri akan dihisap ataupun dihimpit kubur ni di alam barzakh. Lepas tu soal 2 malaikat Munkar Nakir pun di alam barzakh. Kita tak nampak dah. Dulu kita bayang macam mana lah soal kubur dalam kubur yang sempit kan. Himpitan kubur ni, orang beriman pun dihimpit kat kubur. sakit juga. Nabi kata orang dihimpit kubur ni sehingga berselisih kan. Tanah ikut kita. Sampai berselisih tulang. Tapi orang beriman pun dihimpit juga. Sebab tanah tu dia rapat-rapat. Tapi Nabi kata himpitan kepada orang beriman, himpitan tanah pada orang beriman ni, umpama ibu yang memeluk anak. Sedap lah. Begitu kan. Dimasukkan tanah, dipadat, dipijak lagi orang. Pijak orang. Dah jadi roh dah keluar, tak ada nilai badan kita. Orang pijak-pijak. Pijak-pijak, masuk tanah pijak lagi, nak bagi padat. Lepas tu bila dah ni, tanah sendiri pun akan turun. Lama-lama dia turun. Sebelum dia orang buat kepuk ke apa ke, buat apa, dia orang akan bagi tanah turun dulu kan. Itu padat lah, rapat lah, himpitan. Zuhair pun kita dah nampak itu, apatah lagi di akhirat. Pekan selisih tulang. Alhamdulillah. Jadi himpitan kubur ke, soal 2 Munkar Nakir ke, azab kubur dan nikmat kubur ke, semua tu di alam barzakh. Sebab bila mati kita putus kita dengan dunia ni. Tak ada lagi. Ketika itulah kita nak menyesal. Orang beriman pun menyesal juga. Menyesal tak buat lebih. Tak cukup. Orang apatah lagi orang tak beriman. Atau apatah lagi orang kafir lagi. Alhamdulillah. Lazim atas kita mengetahui kebiasaannya pada kita, mengetahui kenyataan demikian itu.
Yang pertama. Okey, berarti itulah. Panjang. Ambil satu tu, himpitan kubur. Yang biasa kita, dia nak pecah, dia nak jelaskanlah yang 3 benda yang kita sedia maklum ni tentang kubur ni, himpitan, soal munkar nakir atau azab kubur dan nikmat kubur tu. Yang pertama, himpitan kubur. Tersebut pada hadis, sesungguhnya manusia sebaik sahaja dikebumikan, maka dihimpit ke atasnya dengan himpitan yang bersangatan, himpitan yang dahsyat. Tiada mengetahui hakikat dan kaifiatnya, cara himpitan di alam barzakh tu kan. Yang kita nampaklah tanah dihimpit tu kan. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu macam mana himpitan kubur. Cuma yang kita tahu, Nabi kata bila dihimpit kubur orang-orang yang tak beriman tu hingga selisih tulang tu, teruk di rapat kan. Hakikat boleh. Hakikat dan kafiatnya. Hakikat maksudnya cara dia macam mana himpitan kubur tu, kaifiat tu cara. Hakikat rupa bentuk macam mana saat himpitan kubur tu kita tak tahu kan. Tak tahu. Yang mana yang dibagi tahu kita tahulah. Tiada seorang pun terlepas daripada himpitan ni, tak ada seorang pun. Orang beriman pun kena juga. Cuma himpitan orang beriman ni, Nabi kata seumpama ibu yang memeluk baby. Sedap duduk dalam pelukan baby kan. Duduk dalam pelukan ibu tu kan. Sedap. Itu sebab orang pergi kubur kita kena insaf kan, kena takut kan. Sebab tu Nabi suruh kita pergi kubur untuk ingat mati, zikrul maut. Mati ni bukan satu benda yang ni, cuma bila kita ingat mati, perintah Allah juga tu ingat mati tu supaya kita buat persiapan. Buat baik. Bukan untuk ditakuti mati tak mau. Mati semua orang kena mati. Mati pasti. Hakikat hidup tu mati. Sebab kita hidup dengan roh. Allah pun hidup juga, sifat hayat hidup. Tapi Allah tak hidup dengan roh. Allah hidup dengan sifat hayat dia. Maka dia tak mati selama-lama. Kita yang mati. Jadi hidup dengan roh ni pasti akan mati. Apatah lagi orang tak beriman, lagilah kena himpit. Bukan seperti ibu tentang himpitan yang kita tak tahu hakikat macam mana, kaifat cara macam mana. Sama ada orang beriman ataupun kafir kena himpitan kubur ni. Soleh ataupun toleh. Toleh ni lawan pada soleh kan. Toleh. Toleh. Yang tak adil mah. Tak adil je. Soleh, toleh ejaan. Kita ambil. Betul ke? Dekat kubur kita boleh dengar orang kena seksa, binatang boleh tahu, nampak. Dalam hadis sebut semua jeritan ahli kubur ni didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Kalau kita dengar kita takut kan. Kita pernah tengok ke? Setahu saya lah, binatang kucing ke lintas kubur. Pernah tengok? Tengok kan. Yang saya ada nampak pun kagak lalu. Dia kucing pun takut kan. Binatang pun dia baik. Kan Nabi sebutkan semua makhluk dengar melainkan manusia dan jin ni. Saya pernah beberapa kali di kubur, kadang tengah-tengah duduk tengah talqin kubur datang sekumpulan gagak-gagak ni. Orang alam kan, tapi dia buat bising. Binatang lain tak pernah nampak pula kan. Gagak ni dia buang jahat kan. Kadang dia ada hubungan juga dengan jelmaan syaitan iblis orang alam. Cuma tu lembu tak masuk kan. Lembu Tak ada lagi lah, tak lintas. Lembu kan lembu tu bukan rumput. Mana dia masuk dekat bubur? Dia dengar. Soleh kan. Ini soleh lah. Soleh ni orang baik lah, orang beriman. Soleh baik. Kalau toleh toleh. Toleh. Lawan pada ni lawan pada soleh. Toleh. Toleh. Boleh lah. Soleh tu orang baik. Ada yang mau tak toleh kan. Toleh. Tak tahu. Okey. Baik.
Tak kira lah impitan kubur ni orang beriman ke, orang tak beriman, apatah lagi orang kafir, soleh ke tak toleh ke, semuanya kena himpitan kubur, cuma cara berbeza lah. Himpitan cara baik, yang kalau orang baik, himpitan tu bersifat lembut lah. Kalau tak baik, himpitan tu sehingga bersilang tulang. Dalil atas demikian itu riwayat Imam An-Nasai, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca terjemahan. Kecil sangat tulisan. Artinya, ini yang telah bergerak-gerak aras baginya. Yakni Sa'ad ibnu Mu'az. Ini sahabat Nabi yang meninggal. Ketika meninggal tu Nabi kata bergegar aras aku. Bergegar. Bergegar tu bukan maksudnya marah kepada dia, tapi tanda penghormatan pada dia kan. Sekarang ni Nabi kata macam ni. Sekarang ni Nabi kata tengah bergegar aras ni. Ketika tu mati sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az ni meninggal. Dan dibukakan baginya, bagi Sa'ad bin Mu'az segala pintu-pintu langit, dan mempersaksikannya oleh 70,000 daripada para malaikat. Oh, malaikat duduk sambut, tunggu-tunggu nak sambut dia. Demi sesungguhnya dihimpit akan sebagai himpitan, kemudian dilepaskan daripadanya. Saat ni pun dihimpit juga. Himpitan ni himpitan baiklah, himpitan seumpama Nabi sebut dalam hadis lain, himpitan seperti mana ibu menggendong anak dia tu. Apa kebaikan tu saat ni? Nanti kita tengok kemudian. Nanti kita saya cari apa kenapa Nabi ketika dia meninggal tu bergegar kan. Sahabat lain tak? Sahabat lain ada kelebihan-kelebihan lain kan? Tapi dia ni khusus, khas. Nanti kita tengok kemudian. Okey, riwayat Imam Al-Baihaqi dan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dalam kubur ada himpitan. Jika ada seseorang selamat dari himpitannya, nescaya ataupun pasti selamatlah Sa'ad ibnu Mu'az. Andai kata himpitan kubur ni tak ada langsung lah kan, tak ada kan, maksudnya Nabi nak kata semua orang kena, tak kisah orang beriman tak beriman, cuma cara lah. Andai kata tak ada himpitan kubur tu, Sa'ad bin Mu'az tu mesti tak kenal. Itu maksud Nabi lah kan. Andai kata tak, semua orang tak kena. Kalau misalnya semua orang kena kan. Itu Nabi kata dalam kubur tu ada himpitan, maksudnya pasti ada himpitan. Jika ada seseorang selamat, andai katalah ada seorang tu selamat daripada himpitan kubur, andai kata selamat maksudnya tak ada daripada itu kubur, saya pasti selamatlah Sa'ad bin Mu'az. Maksudnya semua mesti tak kenal. saat ni paling kurang jiwa. Ini maksudnya Sa'ad bin Mu'az ni mewakili orang-orang beriman yang lain lah. Orang beriman saja. Tak kena. Maksudnya andai kata impitan kubur tu tak ada, orang beriman tu mesti tak kenal. Itu maksudnya. Jadi maksud nak cerita sini, himpitan kubur tu semua kenal. Cuma perbezaan dari segi status masing-masing. Okey, wallahu a'lam. Itu. Ini soal dua muka nangkih. Soal kubur tu di alam barzakh, bukan di dalam alam dunia. Kita boleh dengar, walaupun dalam hadis sebut orang yang terakhir meninggalkan kubur tu, orang terakhir meninggalkan kubur tu, dia jalan, Allah akan kembalikan balik roh tu. Kembalikan roh dia mendengar suara tapak kaki orang meninggalkan kubur. Itu pun di alam barzakh. Dia tak duduk di situ je. Mana roh tu masa dalam tu kan, sampai orang tu lepas ni pergi daripada kubur tu, dia dengar, mana roh tu masih di situ. Di situ tu di alam barzakh. Tak ada dunia. Sebab dia akan berlaku soal kubur mungkar nakir kan. Dia mendengar tu pun daripada alam barzakh. Bukan dia mendengar di situ tak. Jasad ni dia bila mati je kita, jasad tu mati, hancur. Tak ada, putus dengan kita, tak ada hubungan. Roh terus akan hidup. Sekarang roh kita hidup kan. Roh kita akan terus hidup. Dia tak akan mati roh tu. Dalam artikel ada mana kan, orang yang ada orang lelaki macam mana dia akan dengar tapak kaki akan slow hilang daripada meninggalkan dia tu, dia dengar. Itu dia mendengar tu daripada alam barzakh. Alam barzakh, bukan kubur. Bukan.
Putus bila hubungan dengan dunia habis, putus. Tu kata dia dah duduk di balik dinding. Balik barzah kan. Wallahu a'lam.